Hai hampa, masak apa tu? Okey, hari ni Kak Pak nak masak tempoyak ikan patin. Hampa, ini cara Kak Pak tahu. Hampa janganlah komplain, Kak Pak tak letak itu, Kak Pak tak letak ini, Kak Pak letak itu, Kak Pak letak ini. Ini cara Kak Pak tahu. Untuk ikan patin tu kita kena basuh betul-betul tahu, sebab kalau basuh tak betul nanti dia punya bawahannya tu kuat. Okey, Kak Pak tambah serbuk kunyit, sebab masa blend tadi Kak Pak tak letak kunyit hidup sebab tak ada. Lepas tu Kak Pak suka tambah daun kesum tahu, sebab dia ada aroma wangi tu. Kalau ada bunga kantan, nak letak bunga kantan pun boleh. Kak Pak tak letak pun. Untuk tahap kepekatan tu kan ikut suka hampa lah, nak cair ke nak pekat ke. Okey, siap masak tempoyak patin kita. Jom kita masak ayam goreng kunyit, sebab ada ahli dalam rumah ni tak makan masak lemak patin tempoyak tu. Ahli tu pula request ayam tu kena garing-garing sikit. Jadi kita goreng lah bagi garing sikit. Siap ayam goreng garing kita. Untuk lagi best, kita goreng lah bawang dengan cili kering. Kak Pak suka guna cili kering tau, sebab aroma cili kering tu lagi best daripada cili biasa tu. Okey, siap.